Cek jawapan linear equation gunakan calculator. Okay, so first kali kita perlu tahu untuk linear equation mestilah ada dua equation. So ini yang pertama, ini yang kedua. So next step adalah kita perlu pergi dekat calculator. Okay, and then tekan menu. Lepas tu tekan bawah ni sampailah kita jumpa yang ini A. Okay, so pergi dekat A and then tekan sama dengan. Okay, bila dah keluar simultaneous equation dan polinomial, pilih yang pertama. Okay, so bila dah keluar macam ni, kita tengok dulu kat sini ada berapa equation. So kita ada equation yang pertama dan kedua. So maksudnya kita akan pilih 2. Okay, so bila dah pilih 2, kita masukkan satu per satu. So kita ada X. Okay, so ingat X kalau tak ada value kat depan tu automatic dia adalah 1. So kita masukkan 1. Okay, tekan sama dengan. And then masukkan yang next is negative 2. So masukkan negative 2. Okay, tekan lagi sama dengan. Okay, lepas tu 5. Okay. Okay, lepas tu masukkan equation yang kedua. Start daripada X, kita ada 3. Tekan sama dengan lagi. Lepas tu ada positif 2. So tekan je 2. Tak perlu letak positif kat depan. And then negatif 1. Negatif 1. Okay, so bila kita dah masukkan semua ni, tekan je lagi sekali sama dengan. So kita akan dapat value X adalah 1. Ini. And then value Y, tekan sama dengan lagi sekali. So Y kita dapat negatif 2. So tengok yeah, betul. So Y kita negatif 2 yang ini. Okay, so senang sahaja cara nak cari linear equation menggunakan calculator.